Okay, ni ada pejabat dekat Bangi, Seksyen 9, 700 square feet. Kat ruang tamu ni ada kipas. Aircon ni tak boleh pakai, rosak dah. So kalau nak kena repair atau servis sendirilah. Owner memang sewa kosong saja. Ada satu bilik. Sini pun aircon sama juga. Ini ada penyewa lah. Ni penyewa lama tinggal. So dia ni tak termasuk owner lah. Boleh pakai tapi kalau rosak servis sendiri. Kalau rosak kena tukar sendiri lah. Kalau nak keluar boleh cabut. Satu bilik ada kunci. Ni tingkat 2 Ni aircon punya kompresor. Ni bilik air. Auto trap. Ni baru lepas cuci lah. Okay, kalau nak sewa boleh contact Syamin. Saya bawa turun tengok tangga bawah sekali lah. Ni bahagian luar dia. Kunci. Ni tangga dia menyala. Cuma kat bawah ni dia pakai timer. So ada waktu dia menyala, dia tak menyala lah. Ni pun office juga kat bawah. Ni pun ada office juga. Macam lampu ni lampu timer lah. Malam baru menyala. Kalau orang turun bawah dia gelap sikit. Bahagian luar bawah. Sini ada kedai makan lah. Ini bahagian luar.